Ada bilik tidur, ruang tamu, dapur kecil dan balkoni. Perabot kayu mini pula buat permainan jadi lebih realistik. Hampir semua akan sentuh perabot kecil, buka pintu mini dan tengok setiap ruang dalam rumah. Ini disebabkan struktur kayu dan susun atau bilik buatkan. Produk ini nampak hidup, bukan sekadar menan kosong. Bila si kecil mula bercakap sendiri, cipta watak, susun rutin harian dalam rumah patung ini, masa tu kita sedar inilah permainan imajinasi sebenar. Bukan skrin, bukan bunyi bising, tapi kreativiti yang bergerak secara semula. Jadi, material kayu buatkan rumah ini rasa keras dan tahan lama. Warna lembut pula buat mata rasa tenang, sesuai dimainkan dalam jangka masa lama tanpa rasa bosan. Bila orang angkat atau alihkan sedikit, mereka boleh rasa berat dan solidnya. Ini beri keyakinan bahawa ia bukan menan sekali pakai, tetapi sesuatu yang boleh digunakan dalam jangka masa panjang, sama ada untuk menghiburkan diri atau sebagai display.